Masjid Negara. Masjid Negara yang terletak di Kuala Lumpur merupakan masjid kebangsaan Malaysia. Ia dibuka secara rasmi pada 27 Ogos 1965 dan mampu menampung sehingga 15,000 jemaah pada satu-satu masa. Pembinaannya bermula pada 1963 sebagai simbol kesyukuran selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Manakala nama Masjid Negara dipilih sendiri oleh Tunku Abdul Rahman selepas beliau menolak carangan untuk menamakannya sempena nama beliau. Keunikan utama Masjid Negara terletak pada reka bentuknya yang moden. Bumbung Dewan Solatnya berbentuk bintang berbucu 18 yang melambangkan 13 buah negeri di Malaysia bersama 5 rukun Islam. Selain itu, menara setinggi 73 meter menjadi mercu tanda utama kompleks masjid ini. Masjid Negara turut direka oleh 3 arkitek iaitu Howard Ashley, Hisham Al-Bakri dan Baharudin Kasim yang menggabungkan seni bina Islam dengan konsep moden yang berbeza dengan reka bentuk masjid tradisional ketika itu. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Negara turut menjadi lokasi pelbagai istiadat rasmi Islam di peringkat kebangsaan. Kompleks ini juga menempatkan makam pahlawan iaitu tanah perkuburan khas yang menjadi tempat persemadian beberapa tokoh penting negara termasuk Tun Dr. Ismail Abdul Rahman, Tun Abdul Razak Hussein dan Tun Hussein On. Ini menjadikan Masjid Negara bukan sahaja pusat ibadah, malah sebahagian daripada sejarah dan warisan negara. Masjid Putra. Masjid Putra yang terletak di Prison 1 Putrajaya merupakan antara mercu tanda paling ikonik di pusat pentadbiran Malaysia. Masjid ini dibuka secara rasmi pada 30 Ogos 1959 dan mampu menampung sehingga 15,000 jemaah pada satu-satu masa. Ia dibina bersebelahan Tasik Putrajaya dan berhadapan Perdana Putra, iaitu kompleks yang menempatkan pejabat Perdana Menteri. Keunikan utama Masjid Putra terletak pada kubah utamanya yang berwarna merah jambu, menjadikannya mudah dikenali berbanding kebanyakan masjid lain di Malaysia. Seni binanya menggabungkan unsur Melayu, Islam dan Parsi, manakala menara setinggi 116 meter yang dimilikinya merupakan antara menara masjid tertinggi di rantau ini. Kedudukannya di tepi tasik turut mewujudkan pantulan yang menjadikan masjid ini kelihatan seolah-olah terapung di atas air. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Putra sering menjadi lokasi pelbagai majlis rasmi kerajaan dan sambutan kebesaran Islam. Keindahan seni bina serta lokasinya yang strategik menjadikan masjid ini antara destinasi pelancongan paling popular di Putrajaya dengan ribuan pelawat dari dalam dan luar negara mengunjunginya setiap tahun. Masjid Biru. Masjid Biru ataupun Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang terletak di Shah Alam, Selangor merupakan masjid terbesar di Malaysia. Masjid ini dibuka secara rasmi pada 11 Mac 1988 dan mampu menampung sehingga 24,000 jemaah pada satu-satu masa. Pembinaannya dimulakan pada tahun 1982 atas titah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah sebagai Masjid Negeri Selangor dan mercu tanda utama Bandar Shah Alam. Keunikan masjid ini terletak pada kubah birunya yang berdiameter 51.2 meter, menjadikannya antara kubah masjid terbesar di dunia ketika siap dibina. Masjid ini turut memiliki 4 menara setinggi 142 meter yang pernah menjadi menara masjid tertinggi di dunia. Seni binanya yang menggabungkan elemen Melayu, Islam dan moden, manakala bahagian dalamnya dihiasi ukiran khat, kaca berwarna serta pencahayaan semula jadi yang menjadikan ruang solatnya begitu luas dan tenang. Selain menjadi Masjid Negeri Selangor, masjid ini turut berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu Islam melalui kuliah, seminar dan pelbagai program keagamaan. Kedudukannya yang bersebelahan Taman Tasik Shah Alam turut menjadikan masjid ini sebagai antara mercu tanda paling ikonik. Masjid Kristal. Masjid Kristal yang terletak di Pulau Wan Man, Kuala Terengganu merupakan antara masjid paling unik di Malaysia. Masjid ini dibuka pada 8 Februari 2008 dan mampu menampung sehingga 1,500 jemaah pada satu-satu masa. Ia dibina sebagai sebahagian daripada pembangunan Taman Tamadun Islam, sebuah taman yang menghimpunkan replika monumen Islam terkenal dari seluruh dunia. Keunikan utama Masjid Kristal terletak pada penggunaan kaca, keluli dan kristal sebagai bahan utama pembinaannya. Rekaan tersebut menyebabkan keseluruhan bangunan memantulkan cahaya matahari pada waktu siang dan kelihatan bercahaya apabila diterangi lampu pada waktu malam. Masjid ini turut dilengkapi dengan kemudahan teknologi moden seperti akses internet Wi-Fi, menjadikannya antara masjid terawal di Malaysia yang memperkenalkan konsep masjid pintar. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Kristal turut menjadi tarikan utama pelancong yang mengunjungi Terengganu. Kedudukannya di tepi Sungai Terengganu serta seni bina yang unik menjadikan masjid ini antara lokasi fotografi paling popular di negeri tersebut dan sering menjadi ikon pelancongan Terengganu. Masjid Jamek Sultan Abdul Samad. Masjid Jamek Sultan Abdul Samad yang terletak di Kuala Lumpur merupakan masjid tertua di ibu negara. Masjid ini dibuka secara rasmi pada 23 Disember 1909 dan dibina di kawasan pertemuan Sungai Kelang dan Sungai Gombak, iaitu lokasi yang menjadi titik asal perkembangan bandar Kuala Lumpur. Pembinaannya dibiayai oleh Kerajaan Negeri Selangor ketika itu dan selama lebih 50 tahun, Masjid Jamek berfungsi sebagai masjid utama Kuala Lumpur sebelum peranan tersebut diambil alih oleh Masjid Negara pada tahun 1965. Masjid ini direka oleh arkitek British Arthur Benison Hubbard yang turut mereka
bentuk bangunan Sultan Abdul Samad dan stesen kereta api Kuala Lumpur. Seni binanya berasaskan gaya Moorish dengan gabungan unsur Mughal dari India Utara. Kubah berbentuk bawang, gerbang melengkung serta menara batu-bata merah dan putih menjadikan Masjid Jamek antara binaan kolonial Islam yang paling mudah dikenali di Malaysia. Kedudukannya yang dibina di antara dua batang sungai turut menjadikannya seolah-olah berada di sebuah pulau kecil di tengah bandaraya. Pada 23 Jun 2017, masjid ini secara rasmi dinamakan semula sebagai Masjid Jamek Sultan Abdul Samad bagi memperingati Sultan Abdul Samad, pemerintah Selangor yang banyak menyumbang kepada pembangunan awal Kuala Lumpur. Hari ini masjid ini turut dihubungkan dengan stesen Al-Riti Masjid Jamek, iaitu salah satu stesen pertukaran paling sibuk di negara ini. Menjadikan masjid ini bukan sahaja sebuah rumah ibadah, malah mercu tanda yang sentiasa menjadi sebahagian daripada kehidupan harian warga Kuala Lumpur. Masjid Cina Melaka. Masjid Cina Melaka yang terletak di Kerubung Melaka merupakan masjid pertama di Malaysia yang dibina sepenuhnya berkonsepkan seni bina Cina. Masjid ini dibuka secara rasmi pada 24 September 2014 dan mampu menampung sekitar 2,000 jemaah. Pembinaannya bertujuan memperkenalkan keindahan Islam melalui pendekatan seni bina masyarakat Cina sekaligus mencerminkan keharmonian budaya yang menjadi identiti negeri Melaka. Keunikan utama masjid ini jelas kelihatan pada reka bentuknya yang diinspirasikan daripada seni bina tradisional Cina. Menara masjid dibina menyerupai pagoda, manakala bumbungnya menggunakan reka bentuk bertingkat dengan warna merah, hijau dan emas yang lazim ditemui pada bangunan klasik Cina. Walaupun berkonsepkan seni bina Cina, setiap elemen pembinaannya tetap mematuhi ciri-ciri seni bina Islam, menjadikan masjid ini simbol pertemuan dua budaya dalam satu binaan. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini turut menjadi pusat dakwah dan tarikan pelancongan yang terkenal di negeri Melaka. Seni bina yang unik menyebabkan masjid ini sering dikunjungi pelawat dari dalam dan luar negara, termasuk masyarakat bukan Islam yang ingin mengenali hubungan antara budaya Cina dan perkembangan Islam di Malaysia. Masjid Kapitan Keling. Masjid Kapitan Keling yang terletak di Georgetown, Pulau Pinang merupakan masjid tertua di negeri Pulau Pinang. Masjid ini mula dibina pada tahun 1801 oleh komuniti India Muslim yang diketuai oleh Kyoda Mahudin atau lebih dikenali sebagai Kapitan Keling. Masjid ini dibina di atas tanah seluas 8 ekar yang dihadiahkan oleh pentadbir British Sir George Leith. Pada asalnya masjid ini hanyalah sebuah binaan kecil beratapkan atap sebelum melalui kerja pembesaran secara besar-besaran pada awal abad ke-20. Keunikan utama masjid ini terletak pada seni binanya yang menggambarkan unsur Mughal, Moorish dan Anglo-Indian. Menara setinggi kira-kira 45 meter serta gerbang-gerbang melengkung menjadikan reka bentuknya kekal hampir sama sejak lebih 100 tahun lalu. Kompleks masjid ini turut menempatkan pusat pendidikan Islam, perpustakaan serta tanah perkuburan yang menempatkan beberapa tokoh awal masyarakat Islam di Pulau Pinang. Masjid Kapitan Keling memainkan peranan penting dalam perkembangan komuniti India Muslim sejak awal pembukaan Pulau Pinang. Lokasinya di tengah tapak warisan dunia UNESCO Georgetown menjadikan masjid ini bukan sahaja tempat ibadah, malah antara bangunan bersejarah yang paling penting dalam sejarah perkembangan bandar Georgetown. Masjid Besi. Masjid Besi ataupun Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin yang terletak di Presiden 3 Putrajaya merupakan masjid kedua utama di Putrajaya selepas Masjid Putra. Masjid ini dibuka secara rasmi pada 11 Jun 2010 dan mampu menampung sehingga 24,000 jemaah pada satu-satu masa. Masjid ini dinamakan sempena Yang di-Pertuan Agong ke-13 Tuanku Mizan Zainal Abidin dan dibina bagi memenuhi keperluan penduduk yang semakin meningkat di pusat pentadbiran negara. Keunikan utama masjid ini terletak pada penggunaan keluli sebagai bahan utama pembinaannya sehingga mendapat gelaran Masjid Besi. Kira-kira 70% struktur bangunan ini diperbuat daripada keluli sekaligus memberikan penampilan moden yang berbeza daripada kebanyakan masjid lain di Malaysia. Masjid ini juga menggunakan konsep pengudaraan semula jadi tanpa penyaman udara di kebanyakan ruang utamanya selain dihiasi ayat-ayat Al-Quran dengan teknik masyrabiah iaitu seni ukiran logam bercorak Islam. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini sering menjadi lokasi pelbagai majlis rasmi kerajaan, sambutan kebesaran Islam serta program ilmu. Kedudukannya yang menghadap Tasik Putrajaya dan bersebelahan Istana Kehakiman turut menjadikan masjid ini antara mercu tanda seni bina moden yang paling dikenali di Putrajaya. Masjid Zahir. Masjid Zahir yang terletak di Alor Setar, Kedah merupakan masjid rasmi negeri Kedah. Masjid ini mula dibuka pada 15 Oktober 1915 dan dibina di atas tapak perkuburan para pahlawan Kedah yang gugur ketika mempertahankan negeri daripada serangan Siam pada tahun 1821. Pembinaannya diperkenankan oleh Sultan Abdul Hamid Halim Shah, manakala reka bentuknya mendapat inspirasi daripada Masjid Azizi di Langkat, Sumatera, Indonesia. Keunikan utama masjid ini terletak pada seni bina Indo-Sarasenik yang menggabungkan unsur Islam dan Mughal. Masjid ini mempunyai 5 kubah utama yang melambangkan 5 rukun Islam selain dihiasi dengan gerbang melengkung, kubah hitam dan ukiran yang menampilkan seni bina klasik Islam. Reka bentuknya yang elegan menjadikan Masjid Zahir sebagai antara mercu tanda paling dikenali di negeri Kedah. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini turut menjadi lokasi utama pelbagai majlis keagamaan termasuk musabaqah Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa yang pernah dianjurkan di sini selama beberapa dekad. Masjid ini juga menjadi pusat perkembangan Syiah Islam di Kedah dan memainkan peranan penting dalam sejarah serta warisan Islam negeri tersebut.
Masjid Ubudiah. Masjid Ubudiah yang terletak di Bukit Candan, Kuala Kangsar merupakan masjid diraja negeri Perak. Pembinaannya bermula pada tahun 1913 atas titah Sultan Idris Mursyidul Azam Shah I selepas baginda bernazar untuk membina sebuah masjid yang indah sekiranya sembuh daripada gering. Masjid ini siap dibina dan dibuka pada tahun 1917 serta mampu menampung sekitar 1,000 jemaah pada satu-satu masa. Keunikan utama Masjid Ubudiah terletak pada seni bina Indo-Saracenic yang diilhamkan oleh arkitek British Arthur Benison Hubbard. Masjid ini terkenal dengan kubah utama berwarna emas serta 4 menara yang turut disaluti kubah emas. Menariknya, kerja pembinaannya pernah tertangguh apabila 2 ekor gajah milik Sultan dan Raja Chulan bergaduh di tempat pembinaan sehingga merosakkan marmer Itali yang telah dihantar untuk membina lantai masjid. Sejak siap dibina, Masjid Ubudiah menjadi masjid diraja Perak dan digunakan untuk pelbagai istiadat rasmi keluarga diraja. Kedudukannya yang terletak berhampiran Istana Iskandariah dan makam diraja Perak menjadikan masjid ini sebahagian daripada kompleks warisan diraja yang melambangkan sejarah Kesultanan Perak.